Pernah tak anda rasa life is a race? Hidup anda adalah perlumbaan. Semua orang dah jauh ke depan, tapi anda masih stuck kat tempat yang sama ataupun tertinggal kat belakang. Dulu saya pernah rasa benda ni. Kawan kahwin, saya nak kahwin. Kawan ada anak, saya nak ada anak. Kawan nak belajar jadi doktor pakar, saya nak belajar jadi doktor pakar. Semakin saya kejar dan bandingkan hidup saya dengan mereka, makin saya rasa gelisah. Walaupun saya dah bagi yang terbaik, tapi saya masih rasa saya stuck dan tertinggal kat belakang. Sampailah satu hari tu, saya terdengar ceramah daripada seorang pendakwah ni. Semua yang jadi dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang berlaku, perkahwinan, kejayaan, anak, semua ini berlaku mengikut timeline yang tak sama, mengikut kemampuan seseorang tu. Sebab Allah tak mungkin akan bagi sesuatu melebihi kemampuan seseorang. Just yakin dan percaya 100% Allah adalah perancang terbaik. Kenapa saya nak bandingkan bab 3 hidup saya dengan bab 10 hidup orang lain? Ada yang Allah bagi kahwin awal, ada yang Allah bagi kahwin lambat, ada yang tak kahwin langsung. Ada yang Allah bagi anak awal, ada yang Allah bagi anak lambat, ada yang tak ada anak langsung. Semua ni jadi on time, mengikut timeline yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Saya yakin Allah adalah perancang terbaik kehidupan saya. Saya dah tak bandingkan hidup saya dengan orang lain dan saya mula bersyukur dengan apa sahaja rezeki yang saya ada, biarpun awal, lambat atau tak ada langsung. Kalau anda pun rasa stuck, rasa lost, rasa tertinggal kat belakang, tolong berhenti sekejap, tarik nafas. Flashback balik semua rezeki yang Allah dah pernah bagi dekat anda dan cuba bersyukur dan yakin bahawa anda bukan tertinggal, anda bukan stuck. Cuma bab hidup anda berbeza dengan orang lain.